lelaki yang hidup dalam dunia realiti faham je. Benda ni perkara biasa-biasa lah. Kita kacau orang, orang kacau kita. Standard lah. Melainkan engkau budak nerd yang duduk depan kelas, yang tak ada kawan tu, mungkin korang aku yang makcik-pakcik ni. Lek doh. Benda ni tak serius pun doh. Betul. Sebab kalau kau tengok budak-budak zaman sekarang, aduh, sentuh sikit, sentuh sikit, mama, ayah, mama, tolong. Dia bully. Butuh. Habis, mampus. Next gen ni habis lah. Kalau korang tak keraskan diri, memang. Sebab dunia ni keras, bos. Dunia ni keras. Tak ada orang akan kisah pasal kau. Tak ada orang akan kisah pasal perasaan kau. Tak ada orang akan kisah pasal engkau terasa